Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syuhada. Saya Farisa. Saya Lamia. Dan hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang topik hedonisme. Antara contoh, kesan, dalil dan juga pengenalan kepada hedonisme. Hedonisme ni dia adalah hiburan yang secara berlebihan ataupun keseronokan yang membawa kepada perkara yang melampaui batas ataupun over limit lah. Contoh macam kita boleh berhibur, kita boleh berseronok, ikutlah bila bahasa sebab kita pun tak boleh nak hidup tanpa keseronokan, katakan 24 jam nak layu. Jadi tapi ada kalanya kita perlu tahu batas dan limit apabila kita nak berhibur ataupun nak berseronok, sama dengan kawan-kawan ke, dengan keluarga ke ataupun dengan diri sendirilah. Jadi apabila berlakunya keseronokan ataupun hiburan yang melampaui batas ini, ia akan membawa kepada macam contoh pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan ataupun pergaulan tanpa batas. Macam walaupun contoh kalau kita pergi ke konsert kan, kalau kita pergi konsert kita tak kenal dengan orang pun, tapi benda tu akan membawa kepada kita berkenalan dengan mereka dan pergaulan bebas itu secara serta-merta akan terjadilah. Jadi di situ juga salah satu punca ataupun kesan yang akan berlaku apabila kita terlalu berhibur kepada tahap-tahap yang melampaui batas. Maksudnya berseronok melampaui batas. Tak salah untuk kita pergi berseronok ataupun untuk kita berhibur kan, tapi apabila berjadinya hiburan yang terlalu banyak, yang terlalu melampaui batas, yang luar daripada kotak, jadi benda tu akan membawa kepada perkara-perkara seperti itulah. Jadi contohnya lagi macam sama juga dengan apabila contoh kita main game yang terlalu obses dengan sebuah game tu. Contoh macam PUBG. Kita macam PUBG, dekat dalam PUBG ni, macam kalau saya main juga PUBG, dia ada macam kita boleh beli UC tu, macam seolah-olah macam kita kena melabur duit dekat dalam game tu lah untuk kita beli UC tu. Contoh kita nak unlock karakter tertentu kan, kita kena beli guna UC tu. Jadi benda tu agak mahal. Macam kadang-kadang kalau dia buat set kan, satu UC tu RM10 ke apa benda tu. Jadi benda tu macam membazir, sedangkan benda itu hanyalah dalam game saja, kita tak boleh bawa kepada reality. Jadi kat situ pun dah macam melampaui batas lah. Kita nak asalnya nak main game ni untuk berseronok sahaja, untuk macam riliskan tension ataupun riliskan stres, tapi tiba-tiba kita melabur kepada benda-benda macam tu. Jadi benda tu dah melampaui batas lah. Macam kita membazir duit, kita mengeluarkan duit kita yang sepatutnya kita boleh guna makanan ke untuk barang yang lebih memerlukan. Masa kita duduk di asrama, kita lebih memerlukan banyak benda berbanding daripada kepentingan dalam game tu. Jadi dah membazir, dah kira dosa lah, sebab kita pun melabur duit ke dalam game kan. Selain itu macam apabila dalam contoh kita buat dalam social media lah, contoh social media kan, macam kita terlalu ketagih dan obses dengan TikTok ke, atau kita bagi contoh yang lebih kepada general lah, macam TikTok. Dekat TikTok ni macam-macam boleh buat. Kita boleh post video, post gambar, kita boleh macam berkenalan dengan orang, kita boleh buat live. Jadi banyak perkara yang kita boleh buat dalam TikTok ni. Jadi macam memang seronok lah kalau main TikTok ni. Cumanya apabila kita terlalu obses untuk main TikTok ni, untuk scroll TikTok ni, yang akan menyebabkan kita jadi macam kita tercari-cari followers, kita tercari-cari like yang banyak, kita macam menagih untuk mencari benda-benda yang macam melampaui batas. Contoh macam kita sebenarnya sepatutnya social media ni segala hiburan saja, macam kita nak seronok-seronok, macam nak kenalan dengan kawan-kawan lain ke ataupun benda kan. Tapi bila ia melibatkan macam, bila dah terlalu obses, kita akan macam tercari-cari followers, tercari-cari kita punya fans lah untuk tengok live kita, untuk like gambar-gambar kita. Macam kalau benda tu kita tak buat satu hari, dia jadi macam ketagih, macam tak boleh, kena buat juga hari ni kena buat live, hari ni kena buat video, hari ni kena post gambar. Macam jadi ketagih lah. Jadi benda tu dah melampaui batas dan menyebabkan benda tu, keseronokan tu dah jadi hilang dengan hiburan yang semata-mata, hiburan yang berlebihan. Jadi itu sahaja. Untuk slide ini kita dapat tengok macam mana budaya hedonisme semakin mempengaruhi generasi muda pada hari ini. Contoh generasi muda ialah Gen Alpha, Gen Z, so seterusnya. Pertama, laporan semasa menunjukkan bahawa screen time ataupun masa skrin dalam kalangan remaja semakin meningkat. Ada yang mencecah sehingga 6 hingga 9 jam sehari. So benda ni tak normal lah. Sepatutnya kita
lebihkan masa untuk menimba ilmu, iaitu macam membaca buku ke, mengulang kaji. So ini termasuk dalam hiburan seperti TikTok, YouTube, gaming dan binge watching drama, iaitu menonton drama tanpa henti. So yang kedua ialah budaya influencer juga memberi kesan besar. Ramai remaja meniru gaya hidup selebriti atau content creator yang sering memaparkan hiburan berlebihan, pakaian tidak sopan dan kehidupan yang penuh flexing. So maksudnya kat sini macam remaja sekarang macam terikut-ikut trend yang boleh menedahkan aurat mereka lah. Sebab macam kita boleh tengok dekat TikTok, ramai remaja perempuan yang berumur 13 hingga 18 tahun ataupun atas lagi daripada tu, memakai inner dan juga crop top walaupun memakai tudung. So itu tak mengikut agama kita lah. So sangat tidak sopan lah untuk dilihat. So seterusnya, ketiga ialah berita-berita tempatan juga banyak melaporkan tentang trend konsert, parti dan konten tidak bermoral yang semakin mendapat sambutan. Ini menunjukkan bahawa bagaimana hiburan melampau kini menjadi normal. So kat sini macam kalau konsert, ada konsert yang dapat, kita pernah ada konsert yang pernah viral dalam lingkungan tahun 2024, iaitu pada tahun lepas, iaitu Kingfish Festival yang sangat popular di kalangan pelajar IPT, yang sangat mendorong kepada kesesatan lah, sebab konsert tu macam ada unsur-unsur yang negatif dan terdapat juga pergaulan bebas di antara lelaki dan perempuan. Maksudnya tiada batas langsung lah dekat konsert tu. Lepas tu dekat situ ada penggunaan dada yang boleh melibatkan kematian dan juga ada kematian yang berlaku, iaitu sebanyak 3 orang. Semua ini menunjukkan bahawa hedonisme bukan lagi isu kecil tetapi satu fenomena sosial yang semakin membimbangkan. Seterusnya, pada slide ini saya akan menerangkan tentang mengapa hedonisme berlaku, iaitu beberapa punca utama yang menyebabkan masyarakat, khususnya generasi muda, terjerumus dalam gaya hidup yang mementingkan hiburan, keseronokan dan kemewahan. Jadi, punca yang pertama adalah kurang didikan agama. Jadi, mengapakah ini berlaku? Pada masa kini, ramai remaja yang tidak mendapat asas agama yang kuat dan kukuh di rumah. Contohnya, solat mereka diabaikan, mereka tidak mengenal batas halal haram dan mereka kurang didedahkan dengan nilai akhlak. Jadi, apabila mereka hidup tanpa panduan agama, ia akan membawa mereka kepada mengikut hawa nafsu seperti yang dinyatakan dalam surah Al-Furqan ayat 43. Jadi, kesannya mereka akan hilang panduan moral dan mereka akan menghadapi kesukaran untuk membezakan betul dan salah. Apabila mereka sukar untuk membezakan perkara yang betul dan salah, mereka lebih mudah untuk terlibat dalam aktiviti hiburan melampau seperti clubbing, pesta liar dan pergaulan bebas. Kesannya mereka akan merasa hilang takut kepada dosa dan akhirat. Jadi perangai mereka akan menjadi kasar, mereka akan menjadi sukar dikawal dan mereka mula mengutamakan keseronokan berbanding tanggungjawab. Di samping itu, cara mengatasi hal ini adalah dengan pengukuhan amalan asas. Contohnya solat, membaca Al-Quran dan hadir kelas agama. Tambahan pula, ibu bapa perlu juga menjadi contoh kepada anak-anak dan sentiasa memantau aktiviti anak-anak. Dan itu institusi pendidikan juga seperti sekolah dan institut pengajian tinggi perlu menyediakan program-program kerohanian seperti program usrah, kuliah duha dan juga kem motivasi Islam. Dan akhir sekali, remaja perlu diajar konsep muhasabah supaya mereka sedar bahawa setiap perbuatan yang mereka lakukan di dunia akan dipersoalkan di akhirat kelak. Seterusnya, punca yang seterusnya adalah pengaruh media sosial. Jadi kebelakangan ini setiap remaja ataupun golongan generasi muda, mereka mempunyai
aplikasi-aplikasi media sosial dan mereka biasa menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Seperti contoh-contoh aplikasi atau platform yang mereka gunakan adalah seperti TikTok, Instagram atau YouTube. Jadi aplikasi dan platform tersebut ia mempromosikan gaya hidup yang mewah, yang penuh dengan hiburan. Ada juga elemen-elemen tarian tidak sopan dan juga budaya barat. Tambahan pula, ada juga pempengaruh di sosial media yang menunjukkan kehidupan mereka yang mewah, yang juga mendorong remaja untuk meniru ataupun mempengaruhi mereka untuk meniru gaya hidup yang mewah dan penuh dengan hedonisme tersebut. Jadi algoritma media sosial juga memamparkan lebih banyak konten hiburan berbanding ilmu, kerana apabila remaja banyak berinteraksi dengan konten-konten tentang hiburan ataupun yang berelemen hedonisme, ia akan lebih algoritma media sosial itu akan memaparkan konten-konten berikut lebih banyak berbandingkan konten-konten tentang ilmu ataupun tentang ilmu agama dan lain-lain. Jadi kesan daripada pengaruh sosial media ini adalah remaja akan menjadi ketagih dengan hiburan ataupun sosial media, dan mereka akan jadi ketagih untuk menggunakan sosial media tu secara berlebihan, dan mereka akan sukar untuk memberhentikan diri mereka, ataupun dia akan menjadi lebih ketagih dengan hiburan, dan mereka akan menghadapi kesukaran untuk menahani diri mereka daripada menghadapi media sosial ataupun scroll berjam-jam daripada media sosial dalam secara yang berlebihan. Tambah pula, mereka akan mula menilai diri berdasarkan likes, followers dan populariti mereka atas platform-platform tersebut. Seperti mereka juga akan hilang fokus terhadap pelajaran, solat dan keluarga. Hal ini dikatakan kerana mereka lebih terdedah kepada budaya hedonistik seperti budaya clubbing, lalai apabila terlalu terpengaruh dengan budaya hedonistik. Jadi cara untuk mengatasi hal ini adalah dengan kawalan masa skrin. Contohnya ibu bapa boleh menetapkan limit masa skrin kepada telefon bimbit anak-anak kepada 1 atau 2 jam sehari ataupun 2 ke 4 jam sehari. Akhir sekali, satu-satunya punca remaja terpengaruh dengan budaya hedonistik adalah tekanan rakan sebaya. Jadi hal ini berlaku apabila remaja takut dipulaukan jika mereka tidak mengikut kumpulan ataupun gaya hidup seperti rakan-rakan mereka yang mengikut gaya hidup yang hedonistik. Contohnya, ada rakan yang akan mengajak mereka ke tempat hiburan seperti konsert, seperti kelab malam, yang akan membabitkan mereka kepada pergaulan bebas. Jadi, rakan yang bermasalah itu, mereka akan mempengaruhi gaya hidup dan tingkah laku rakan-rakan dia yang lain. Kesannya, remaja akan menjadi ikut-ikutan dan mereka bukan mengikut keinginan mereka diri sendiri. Mereka ikut mereka ikut keinginan rakan-rakan mereka kerana mereka takut dipinggirkan atau dipandang rendah oleh rakan-rakan mereka. Jadi hal ini akan menyebabkan mereka mulai berbohong kepada ibu bapa mereka, keluar malam-malam, ponting kelas dan terbabit dalam hal-hal perkara-perkara yang tidak sepatutnya seperti merokok ataupun vape. Dan dengan cara ini
terbentuknya pengaruh rakan sebaya ataupun peer pressure yang menyebabkan remaja rasa normal apabila mereka buat perkara yang salah. Seterusnya saya akan membincangkan tentang hadis-hadis yang berkenaan dengan hiburan ataupun hiburan berlebihan ataupun hedonisme ini. Yang pertama sekali, Nabi SAW ada bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yakunanna min ummati aqwam yastahilluna al-hira wal harir wal khamra wal ma'azif. Maksudnya, akan ada di antara umatku satu kaum yang menghalalkan zina, sutera untuk lelaki, arak dan alat muzik. Jadi di sini dari ini memberikan maksud di mana apabila kita terlalu berhibur secara berlebihan ataupun melampaui batas, akan terwujudnya lah perkara-perkara seperti zina ini ataupun macam seperti arak dan alat muzik, yang perkara-perkara sepatutnya diharamkan ataupun kita tak galakkanlah sebagai umat Islam ni kan, tetapi akan tercetusnya perkara-perkara seperti ini apabila hiburan secara berlebihan ataupun keseronokan secara berlebihan ni berlaku. Sebab itu daripada dulu kalau kita tahu kalau dalam perkara muzik ni kan, orang perempuan ataupun wanita diharamkan untuk menyanyi kerana suara itu adalah aurat. Sedangkan kita kalau bercakap pun macam kita dah boleh mengeluarkan lenggok-lenggok suara yang macam membuatkan orang lelaki ni terpegun, terpesona, apatah lagi kalau kita menyanyi kan. Jadi apabila kita menyanyi, benda itu dah aurat bagi kita. Jadi benda tu pun dah macam masuk dalam perkara-perkara hiburan secara berlebihan juga. Sama juga bila kita macam contoh juga, kalau kita pergi konsert kan, bila kita pergi konsert tercetuslah zina-zina itu apabila macam bersentuhan antara lelaki dan perempuan ataupun macam perkara-perkara yang kita tahulah benda yang haram itu kan. Jadi di situ pun dah bolehlah jadi perkara-perkara yang sepatutnya diharamkan tetapi telah pun dihalalkan apabila benda itu dilakukan secara berlebihan. Seterusnya, Nabi SAW juga ada pernah bersabda, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La yashrabanna na'sum min ummatil khamra yusummunaha bighairi ismiha yu'zafu ala ru'usihim bil ma'azif wal mughanniyati يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم الكردة والخنازير. Maksudnya, manusia daripada kalangan umatku akan meminum arak dan menamakannya dengan nama selain arak. Alat muzik akan dimainkan untuk mereka dan penyanyi wanita menyanyi untuk mereka. Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan bumi menelan mereka dan menukar mereka menjadi monyet dan babi. Jadi dekat sini maksud hadis ini, apabila katakanlah bila ada umat-umat Islam yang lain menegur kita untuk berhenti daripada berhibur secara berlebihan ataupun berseronok secara berlebihan, akan adalah setengah kaum-kaum ataupun kalangan-kalangan umat Islam yang lain ini akan macam bercakap tentang walaupun arak tu kita tak panggil dia arak, tapi kita akan panggilkan dan macam-macam lah nama lain. Macam sepatutnya benda tu sebenarnya arak, tapi kita sebagai orang Islam yang tak nak mendengar teguran ini menamakan benda tu selain daripada arak. Macam sekarang dah zaman moden, memang banyak sangatlah perkara-perkara yang macam kita tak tahu pun benda tu ada unsur-unsur syubhah ataupun unsur haram. Jadi dekat sini ada juga macam contoh alat muzik dimainkan oleh wanita ataupun dinyanyikan oleh wanita. Macam saya kata, aurat itu adalah suara itu adalah aurat bagi kaum wanita. Jadi dekat sini pun dah jadi satu perkara yang macam dah melampaui batas agama Islam kita lah. Macam kita dah tak boleh nak menyanyi kan, kita tak boleh nak berhibur dalam dunia muzik. Tapi apabila berlakunya perkara-perkara macam gini, bila adanya kaum-kaum yang tidak mampu nak menerima teguran daripada orang-orang lain, terjadilah perkara-perkara yang menjadikan hiburan itu sebagai perkara yang melampaui batas. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga akan menjadikan bumi menelan mereka dan menukar mereka menjadi monyet dan babi. Jadinya bila mereka ni kaum-kaum yang tidak ingin mendengarkan nasihat ataupun teguran daripada orang, perkara-perkara ini Allah akan menukarkan mereka menjadi monyet dan babi. Kiranya mereka ni adalah kaum-kaum yang terkutuk. Jadi orang-orang yang terkutuk, orang-orang yang akan ditelan bumi. Maksudnya macam orang yang sangat hina lah apabila mereka ni membuat perkara-perkara seperti ini. Seterusnya, ada juga athar daripada Ibnu Syihab yang berkata, Auzubillahi minasyaitonirrajim.
Rawihul qulub sa'ata wa sa'ah. Rehatkan hati-hati kalian. Ada masa untuk urusan dunia, ada masa untuk urusan akhirat. Jadi di sini macam kita kata, hiburan tu tak salah, berhibur tak salah, berseronok tak salah. Tapi apabila kita terlalu sibuk dengan urusan dunia, kita akan melupakan tentang perkara-perkara di dunia sepatutnya kita buat. Macam contoh, bila dah pergi ke berjalan, berhibur, pergi konsert ke, main game ke, apa-apalah yang melibatkan hiburan semata-mata ataupun keseronokan dunia ni, kita akan jadi lalai lah. Macam kita akan lupa tanggungjawab kita sebagai seorang muslim untuk sembahyang, untuk solat 5 waktu sehari. Perkara-perkara wajib ni semua kita tinggalkan. Apatah lagi perkara-perkara sunat, macam contoh macam mengaji ke, solat sunat ke. Kalau benda-benda macam ni pun dah melalaikan perkara-perkara yang wajib, apatah lagi perkara-perkara yang sunat. Seterusnya kita masuk kepada salah satu elemen penting dalam pembinaan akhlak, iaitu rasa malu atau haya. Rasulullah SAW menyebut bahawa malu itu sebahagian daripada iman. Maksudnya seseorang yang mempunyai rasa malu akan menjaga tingkah laku, pemakaian dan cara berkomunikasi. Namun hari ini banyak gejala hedonisme berlaku kerana rasa malu semakin hilang. Kita dapat lihat pakaian yang tidak sopan, posting berlebihan di media sosial, tingkah laku bebas dan konten yang tidak bermoral. Jadi macam mana kita boleh membina rasa malu? Pertama, dengan menjaga pergaulan, iaitu tidak bergaul dengan jantina yang berlainan tanpa mempunyai sebarang tujuan. Seterusnya, menjaga aurat dan adab berpakaian, iaitu tidak mengikut trend di TikTok ke, Instagram ke. Kita berfokus kepada agama dan memakai pakaian yang menutup aurat seperti baju yang tidak ketat, seluar melebihi lutut, tudung labuh dan sebagainya. Seterusnya, posting berlebihan di media sosial, iaitu kita kena mengelakkan daripada contohnya apabila kita post TikTok, kita hendaklah post video yang bermanfaat, yang memberi ilmu kepada orang lain, seperti memberi ceramah ke, tazkirah ke. Bukannya post video ataupun gambar kita yang tidak elok, macam kita tengah menari ke, macam itulah. So jadi bagaimana kita boleh membina rasa malu dengan Jadi bagaimana kita boleh membina rasa malu? Pertama, menjaga pergaulan macam saya cakap tadi. Kedua, menjaga aurat dan adab berpakaian. Ketiga, mengawal apa yang kita kongsi di media sosial supaya tidak membuka aib sendiri. Apabila rasa malu dibentuk dalam diri, ia akan menjadi benteng yang kuat untuk menghalang seseorang daripada terlibat dalam hiburan yang melampau. Kita beralih kepada slide seterusnya, iaitu menunjukkan kesan nyata hedonisme terhadap generasi muda. Pertama, ia boleh menyebabkan kelalaian terhadap ibadah. Ramai yang lebih memilih hiburan berbanding menunaikan solat atau menghadiri majlis ilmu, kerana diorang berfikir yang macam diorang ini hanya berseronok je dan fikir macam dunia ni sementara. So diorang nak fokus kepada hiburan semata-mata dekat dunia ni supaya diorang dapat rasa seronok dan kepuasan diri tu. So seterusnya, hedonisme membawa kepada ketagihan hiburan. So apabila someone atau seseorang itu terlalu biasa dengan keseronokan, seseorang itu akan rasa gelisah jika tidak menonton, scroll atau bermain game. So macam kalau kita ada ketagihan terhadap game, screen time kita hanya untuk game saja. Kita tak akan buat kerja yang sepatutnya. Kita akan memang fokus pada game saja sebab kita fikir nak berseronok je time tu. So yang ketiga ialah ia menyebabkan hilangnya identiti Muslim. Nilai malu, sopan dan batas agama semakin pudar apabila generasi muda lebih mengutamakan trend berbanding prinsip Islam. So ayat mengutamakan trend berbanding prinsip Islam ni selalunya berlaku apabila seseorang atau remaja atau sesiapa sahaja yang ada ketagihan terhadap phone dia ataupun social media. So mostly remaja yang cenderung kepada trend ni sebab diorang macam diorang berada pada umur yang mempunyai sifat ingin tahu dan macam diorang ada sikap FOMO, iaitu fear of missing out, untuk mencuba semua benda.
So yang keempat ialah pergaulan bebas juga meningkat kerana hiburan yang tidak terkawal sering membuka pintu kepada maksiat. So kita berbalik kepada konsert, contoh konsert, iaitu apabila kita berada di konsert, sudah tentulah tempat tu walaupun tempat tu besar tapi ramainya orang. So dekat situ memang susahlah untuk kita mengelak daripada bersempit dengan antara lelaki dan perempuan. So kat situ ruang dia macam susahlah untuk kita menjauhkan diri daripada jantina yang berlainan. Akhir sekali, hedonisme juga berkait dengan tekanan mental dan kemurungan kerana seseorang sentiasa membandingkan diri dengan kehidupan orang lain di media sosial. So basically dekat sini sesetengah orang tak dapat hidup dekat dalam hiburan sebab maybe mak ayah dia mengawal hidup dia supaya dia tidak cenderung kepada unsur yang negatif. Itu sebenarnya benda yang baik, tapi kita sebagai manusia mestilah ingin berhibur. Kadang-kadang kita nak berhibur juga, tapi so kita jadi rasa insecure dengan diri kita sebab mak ayah kita sering mengawal hidup kita bagi sebab mak ayah kita more berfikir kepada impak masa depan. So dia tak nak anak dia cenderung kepada benda yang bukan-bukan pada umur yang muda. So kat sini sebagai kesimpulan, hedonisme merupakan salah satu punca besar keruntuhan akhlak dalam kalangan generasi Muslim hari ini. Namun masalah ini bukan mustahil untuk ditangani. Penyelesaiannya bukan hanya melalui undang-undang atau hukuman, tetapi melalui pembinaan akhlak yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan menguatkan iman, menambah ilmu dan mengamalkan ajaran Islam, kita dapat membentuk generasi yang lebih berdisiplin, berakhlak mulia dan tidak mudah terpengaruh dengan hiburan melampau. Akhirnya, formula mudah untuk membina akhlak ialah iman, ilmu, amal yang bermaksud generasi Muslim yang cemerlang dunia dan akhirat. Bagi kesimpulan, hedonisme dalam kalangan remaja dan masyarakat hari ini sering berlaku kerana gabungan pelbagai faktor, sama ada dari dalam diri sendiri maupun pengaruh luar. Kurangnya didikan agama menyebabkan nilai akhlak tidak kukuh, lalu mendorong individu untuk mengikut hawa nafsu tanpa batas. Media sosial pula membentuk budaya hiburan dan kemewahan yang akhirnya menjadi ikutan. Keinginan untuk menjadi popular akan menjadikan ramai sanggup melakukan apa-apa saja untuk perhatian, manakala tekanan rakan sebaya memaksa remaja mengikut trend walaupun ia bertentangan dengan nilai Islam. Selain itu, persekitaran tanpa kawalan, sama ada keluarga, komuniti atau suasana tempat tinggal, boleh juga menjadikan gaya hidup hedonis semakin mudah dan normal. Oleh itu, untuk membendung budaya hedonisme, semua pihak perlu memainkan peranan. Keluarga sebagai asas pendidikan agama, sekolah sebagai pembentuk akhlak, masyarakat sebagai contoh teladan, dan individu sendiri perlu mendekatkan diri kepada Allah serta bijak memilih rakan dan persekitaran. Hanya dengan gabungan usaha-usaha ini, barulah kita mampu melahirkan generasi Muslim yang berakhlak seimbang dan tidak hanyut mengejar keseronokan dunia semata-mata. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.